Ubat PrEP atau nama panjangnya Pre-Exposure Prophylaxis bertujuan untuk mencegah HIV kepada mana-mana yang belum ada HIV tetapi berisiko untuk dapat jangkitan mendapat HIV. Ubat PrEP ini sesuai untuk siapa-siapa yang ada risiko mendapat jangkitan HIV, terutama mana-mana yang sexually aktif. Yang kedua, dia bersama pasangan yang HIV positif tetapi dia masih negatif. Yang ketiga, bila pasangan dia ada banyak pasangan, bertukar-tukar sexual partner. Jadi kita tak tahu dia ada kontak dengan orang HIV ke tak. Untuk selamatkan diri anda, sesuai untuk makan ubat PrEP. Ubat PrEP ini anda hanya perlu makan sehari sebiji sahaja sepanjang tempoh anda sexually aktif. Bagusnya ubat PrEP ini, dia punya side effect sangat-sangat minimal. Kebiasaannya memang langsung tak ada rasa apa-apa, tapi kalau ada pun mungkin ada sedikit rasa mual ataupun sakit kepala. Tapi majoriti boleh tolerate dengan ubat PrEP. Ubat ni sangat bagus. Satu, saya selalu recommend kepada mana-mana yang sesuai untuk ambil ubat ni untuk amalkan, sebab dia mempunyai tahap keberkesanan sebanyak 99%. Anda kena makan ubat PrEP ini sepanjang tempoh anda ada risiko terdedah kepada jangkitan HIV. Jadi bila dah tak ada risiko jangkitan, anda dah boleh stop. Ubat ini bukan perlu makan sampai bila-bila. Okey, ubat PrEP ini tak boleh diberi kepada mana-mana yang sudah positif HIV. Dia khas untuk mana-mana yang masih lagi tak ada HIV tetapi berisiko sahaja untuk dapat. Okay. Jadi ubat ini untuk mencegah daripada terkena. Jadi itu sahaja sedikit sebanyak berkenaan dengan ubat PrEP. Jika anda nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan ubat PrEP yang saya cakap tadi, dapatkan konsultasi dengan saya akan explain lebih detail kepada anda. Jika anda sesuai, kita akan mulakan ubat ini untuk anda.